Okey. Jadi, apa ni Puan Razia? Renungan. Ini industri akhir kita ya. Bahagian tata cara mengerjakan umrah ini. Sedikit renungan untuk kita fikirkan bersama. Okey, Puan Razia. Ya. Dosa adalah penghalang seorang hamba untuk dekat kepada Tuhan. Ia buta akan jalan kebenaran. Dosa lah punca utama kita ni. Susah sangat nak ibadah. Wa iman kita telah sampai ke tempat ibu segala ibadah, iaitu dalam Masjidil Haram, depan Baitullah. Tapi kita masih susah. Kenapa? Dosa. Nasihat saya sebelum menjadi tamu Allah, tolong ya, bertaubat atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tinggalkan dosa-dosa kita. Tempat-tempat dosa-dosa yang boleh menyebabkan kita terhalang daripada beribadah. Wa iman di tanah suci Mekah. Dosa ya. Banyakkan solat taubat. Dan kita minta ampun pada siapa saja telah kita aniayai atau kita katakan, kalau kita fitnahkan atau kita umpat, minta ampun, minta maaf. Ya. Ya, dosa. Seterusnya Puan Razia. Bila hamba mengosongkan dirinya dan mampu pula membentengi dirinya, maka mudahlah hati melonjak menuju Zat yang Maha Esa. Dapat kita tebus dosa kita ini. Kita benteng diri kita. Kita kosongkan diri kita daripada sebarang dosa. Oh ya Allah, mudah betul kita beribadah kepada Allah. Ya. So, itu tips yang sangat penting. Sebagai sebelum kita bertamu, menjadi tamu Allah di Haramain. Sama ada di Mekah atau di Madinah. Okey. Puan Razia? Sekian, semoga mendapat umrah Super A dan layak dianugerah Allah syurga Jannatun Na'im. Ya, itu dia tips saya dan Hajah Masyah sampaikan. Ya, untuk mereka yang sudi. Ada yang rakan kita bagi link YouTube kita. Dia tak nak tengok. Dia tak heran. Sebab dia belum lagi nak mengerjakan haji atau umrah. Sekurang-kurangnya sampaikanlah, panjang-panjangkanlah, sebar-sebarkanlah di kalangan saudara mara adik-beradik yang akan bertamu di Haramain. Ya. Jadi akhirnya sebagai penutup kepada siri tata cara mengerjakan umrah ini. Belum tutup lagi, ada lagi. Fasa keempat ialah tentang tata cara berziarah. Ini pun saya akan kupas. Sebab ada orang pergi berziarah melihat dengan pandangan mata yang kosong. Tak ambil iktibar. Tak nampak apa-apa yang nak ditengok. Sebab yang kita ziarah di Mekah, Madinah ni tempat suci. Tempat Nabi pernah duduk di situ. Tapi orang yang buta, dia buta sejarah, melihat dengan pandangan mata yang kosong saja. Ya. Jadi kita akan jumpa dalam siri akan datang. Untuk siri tata cara mengerjakan umrah ini tamat di sini. Ya. Dan kami sentiasa mendoakan, saya dan Puan Hajah Masyah sentiasa berdoa, mendoakan, sentiasa berusaha untuk memberikan ilmu yang terbaik. Ya. Supaya sekurang-kurangnya ilmu ini itu boleh menjadi ibadah bagi kami, pahala bagi kami yang mengalir seperti sungai di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita berjumpa dalam seri akan datang. Salam kasih mesra daripada saya dan Puan Hajah Masyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.